Hai, Assalamualaikum guys. Akhirnya saudara baru SYM VF3i 185 muncul. Inilah dia SYM VFE 185i yang baru saja dilancarkan setelah beberapa ketika menjadi perbualan hangat di media sosial. Berwajah baru dan beberapa perkara yang dikemas kini. Jadi kita lihat sedikit spesifikasi enjin dia. SYM VFE 185i ini berkapasiti enjin 183cc, 19.7 horsepower pada 9,000 rpm, torque maksimum 17.46 Nm pada 7,500 rpm, 6 kelajuan dan yang terbaru ABS depan belakang. Ciri-ciri menarik lain: Smart Key System, LED headlight, full color LED digital meter, dan dari sudut dimensi dia sikit, berat kering 135 kg, ketinggian tempat duduk 800 mm, tangki bahan api 7 liter. 3 warna yang ditawarkan, biru, hijau dan putih. Harga yang diumumkan RM9,988. Jadi baik, itu sahaja perkongsian. Semoga video ni berinformasi dan bermanfaat. Jadi kawan-kawan boleh komen di bawah nak review apa lepas ni, boleh komen di bawah. Kalau korang suka dengan video ni, sila like, comment and share. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.